Gelas kotor nampak tu. Dah berapa tahun tak cuci pun tak tahulah. Macam ni keadaan dia pun tengok tu. Sangat teruk lah. Korang boleh lihat macam mana keadaan fasiliti yang kita akan tunjuk, iaitu kawasan toilet. So korang boleh nilai sendiri, okay? Sejarah pembinaan lama Masjid Ubaidiyah, mereka biar macam ni saja, tak ada apa pembaharuan. Daripada tahun lepas saya datang sehingga hari ni masih agak sama, tak ada pembaharuan cat ke apa, tak ada pihak penjagaan. So masjid macam ni lah keadaan dia. Sangat sedih sekali. Apa boleh skor kita tengok sendiri. Nampak yang saya tunjuk kepada korang semua keadaan fasiliti yang ada dekat kawasan Masjid Ubaidiyah. Jadi tu maklumat semua, kalau kita kenal sebagai bandar diraja, sepatutnya mereka jaga kawasan masjid ni sebab salah satu jadi tarikan pelancong dan juga tempat-tempat sejarah. Jadi diorang tak kekalkan macam cat pembaharuan, minit taraf. Kalau boleh korang kekalkanlah sejarah.